Hari ini 23 hari bulan Mei 2025. Seorang pengguna media sosial bernama Michael Frederick telah memuat naik satu hantaran gambar mereka penduduk kampung Jipangah Beaufort dengan captionnya, "Hari ini mereka boleh tidur lena." Kemudian gambar tersebut telah dikongsikan juga oleh sebuah portal Sabah Info. Portal ini pro kepada kerajaan GRS. Baik, sebenarnya berita tersebut adalah berita tidak benar. Saya pun hairan macam mana lah boleh ditularkan perkara yang tidak benar. Kita minta juga kepada pihak berkuasa untuk siasat mereka ini, siasat Michael Frederick dan juga Sabah Info ni. Mana dapat berita ni mengelirukan rakyat dan juga mengecewakan penduduk tempatan. Satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh penduduk tempatan Kampung Jipangah Beaufort ini berdasarkan kepada berita yang ditularkan ini oleh kedua-dua pihak tersebut. Jadi kenyataan media ini saya tolong bacakan supaya kita nak jelaskan kepada rakyat. Jangan bermain dengan sentimen, jangan tunggang masalah rakyat, jangan ambil kesempatan dalam kesulitan rakyat di Kampung Jipangah Beaufort. Agak-agaklah kalau mau buat berita-berita untuk menarik perhatian, untuk memuji ataupun mau up sesuatu ataupun seseorang dalam kerajaan. Kalau kamu nak tunggang isu rakyat, janganlah ambil kesempatan. Tularkanlah berita sebenar, bukan berita palsu ataupun tidak benar. Masalah akan timbul bagi harapan palsu dan sebagainya kepada penduduk tempatan. Lagi-lagi mereka ini tiada tempat untuk pergi ke mana. Tiada tanah, tiada kawasan. Jadi mereka mengharapkan kerajaan saja yang membantu ketika ini. Saya bacakan daripada kenyataan penduduk kampung tersebut berdasarkan apa yang ditularkan oleh media yang saya sebutkan tadi. Beaufort, 23 Mei 2025. Penduduk kampung Jipangah menafikan dakwaan yang tular di media sosial mendakwa mereka kini boleh tidur lena selepas didakwa menerima lokasi penempatan baharu. Kenyataan tersebut pertama kali dimuat naik oleh seorang pengguna media sosial yang menggunakan nama Michael Frederick dan kemudiannya disiarkan oleh portal berita Sabah Info. Bagaimanapun, penduduk kampung tampil menafikan laporan berkenaan sambil menjelaskan bahawa lokasi yang dinyatakan dalam penempatan sebagai penempatan baru itu merupakan kawasan yang sering dilanda banjir dan tidak sesuai untuk didirikan rumah. Selain itu, mereka turut menjelaskan bahawa belum ada kepastian lagi bahawa lokasi penempatan baru tersebut diberikan kepada mereka kerana masih belum menerima bukti hitam putih daripada pihak yang berkaitan. Kami tidak mahu perkara sama yang kami alami, iaitu kelulusan yang belum pasti berlaku lagi, kata penduduk kampung. Seorang penduduk yang ditemui melahirkan rasa kecewa terhadap penyebaran maklumat tersebut dan menyifatkannya sebagai satu cubaan untuk manipulasi sentimen rakyat serta memberi harapan palsu kepada penduduk kampung. Penduduk kampung turut meminta agar pihak berwajib menyiasat kesahihan laporan yang disebarkan serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang menyalurkan maklumat yang tidak benar. Inilah masalahnya. Ada yang cuba menunggang, ada yang cuba menjadi hero, menunjukkan sesuatu kononnya sudah selesai, menipu lagi. Apa faedah begini? Jadi kita harap kerajaan ada dua perkara. Pihak berkuasa berwajib tolong siasat mereka yang telah tularkan perkara tersebut, iaitu dua orang ini. Satu Michael tadi, satu lagi Sabah Info. Yang kedua, kita minta pihak kerajaan HJJ dan GRS ni bantulah penduduk kampung Jipangah ni. Berikan kedudukan tempat yang mereka sesuai lah. Boleh jadi buat rumah mereka. Janganlah diletakkan di kawasan banjir. Sukar untuk mereka. Jangan ala kadar melepaskan batuk di tangga. Jangan.
Ini rakyat kamu, bah. Sebagai ayah, ini anak-anak kamu. Itu dalam konteks keluarga. Jadi, kerajaan tolong ambil perhatian. Saya sebagai penganalisa politik meminta kerajaan dan juga meminta rakyat Sabah, ayo #selamatkan Sabah. Kita pastikan kerajaan yang lemah gagal tidak akan naik sebagai kerajaan lagi. Dan kita pastikan pemimpin yang bobrok dan bejat, yang mengamalkan rasuah, yang mencuri balak, mencuri pasir selika dan sebagainya, kita hentikan mereka, kita pencenkan mereka, biar mereka jadi pembangkang pula. Bersetuju tak?